supaya saya dapat membantu orang lain. Bonda saya berikan kepada saya kristal ini. Terima kasih Sri Kandi Anu yang telah membantu anak Dabita. Tuanku, kenapa kalau tidak dapat menggunakan kuasa kristal ini apabila dia merampasnya dari kami? Memang tidak akan dapat menggunakan kuasa kristal ini. Walau bagaimanapun dia mencuba. Ingat tak pesanan Beta? Ketika kamu semua mendapat kristal ini. Ingat tuanku, kristal ini diberikan kepada Sri Kandi yang mempunyai sifat keadilan yang tinggi, jujur dan amanah. Benar Suri bilang, kalau tidak ada semua ciri-ciri yang disebutkan itu. Jadi, dia memang tidak boleh menggunakan kuasa kristal ini. Tapi, bagaimana ranking Ox? Sri Kencana boleh menggunakan kuasa kristal ketika dia dijampi Galuh? Kerana Galuh tidak dapat melawan Kencana sepenuhnya. Hati keadilan dia masih kuat. Sebab itu juga, Kencana boleh menggunakan kristal kamu semua ketika dia menjadi lelaki. Ingat semua, kebaikan pasti akan menang. Bila Bonda akan datang kemari? Bonda tidak dapat datang buat masa ini kerana kunci yang menyambungkan dunia kita telah hilang. Tambahan pula, negara kita juga diserang berkali-kali, menyebabkan Beta tidak dapat membantu kamu semua selama ini. Mereka menyerang? Bonda dan yang lain tak apa-apa kan? Iya, kami masih dapat bertahan. Anak anda akan balik secepat mungkin. Jangan, anak anda masih diperlukan di sana. Mereka mempunyai rancangan yang lebih besar di sana. Ananda perlu membantu Sri Kandi Anu. Apabila keadaan telah tenang di sini dan kunci baru telah siap, Bonda akan datang ke sana membantu Ananda dan rakan-rakan. Tapi Bonda... Kencana, Ananda jangan risaukan indera gemala. Jika ada apa-apa, Ananda boleh bercakap dengan Bonda menggunakan kristal ini. Apabila tiba masanya, Bonda akan menjemput Ananda, jaga diri dan bantu rakan-rakan Ananda. Bonda sayang Kencana. Bonda... Bonda... Kencana. Hei, Raya. Dahlah tu. Dahlah, jam kita masuk semula ke dalam kelas. Mungkin cikgu dan murid lain dah bangun. Semester yang akan datang ya. Jaga diri. Aduh, sakitnya. Kuasa mereka sangat hebat. Kenapa saya tak dapat guna kristal itu semua? Jauh. Macam mana awak boleh kalah dengan mereka? Lemah. Lepas ni biar kami yang ambil alih rancangan untuk rampas kristal tu.
belajar dua perkataan bahasa Melayu klasik. Pertama ialah buana, yang bermaksud dunia, alam. Dan yang kedua ialah obat, iaitu mentera, sihir, menjampi. Jumpa lagi.